Bismillah, hari ni bersama family bertolak ke Kuching Sarawak. Lama tak pakai bas. Okey, kena telan ubat dulu. Takut mabuk lah pula ni. Risau. Okey, kita berhenti dekat sini dulu. Driver nak makan, penumpang pun nak pergi toilet. So, saya pun nak kena pergi toilet lah ni. Ingatkan dah telan ubat yang boleh buat mengantuk ni, bolehlah tidur dengan lena. Tapi still rasa pening. Okey, sampai dekat Kuching sudah. Kita cari tempat untuk duduk kejap. Sementara kita tunggu abang kepada husband datang jemput, kita rehat dulu. Yang ni memang terlebih rehat. Asal tengok kursi urut, situlah dia landing. Saya pula tengah makan keropok je ni. Sebab semalam tak makan, lapar perut. Okey, kita on the way pergi ke hotel. Kita cuci-cuci mata dulu, tengok pemandangan dekat luar. Sebelum sampai hotel, kita makan dulu. Masing-masing dah lapar. Saya macam biasa, roti nancis jadi pilihan. Okey, kita sampai hotel dah. Masa untuk rehat-rehat kejap. Malam nanti kita ronda-ronda lagi.